seorang sahabat Nabi nama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak muda yang masuk Islam. Dia ni hidup dalam keluarga yang kaya. Mak ayah dia kaya. Kaya tak kaya macam mana? Pagi pakai baju lain, petang baju lain. Kalau dia keluar dekat pekan Mekah tu, anak gadisnya akan mengintai tepi-tepi pintu tingkap. Sebab apa? Mus'ab ni cantik, segak, tampan. Bila dia jalan tu wangi, baunya wangi ni. Anak gadis pakai tengok, segak, tampan. Tiba-tiba masuk Islam. Mak dia kata, ayah dia kata apa? Aku tarik balik semua bantuan yang aku bagi. Tak mau bagi, baju pun tak bagi dah. Hang hidup sendiri. Ketika berlaku peperangan Uhud, dia sama-sama berjuang. Sebelum berlaku, Nabi panggil sahabat. Mus'ab masuk-masuk pakai baju terkoyak. Sahabat tengok Mus'ab, sahabat teriak. Sebab apa? Anak muda kaya pakai baju kerana Islam, kerana sayang Nabi SAW. Dalam peperangan Uhud, Mus'ab lawan sungguh-sungguh. Bila lawan tuan-tuan, Mus'ab gugur. Habis peperangan Uhud, sahabat pergi cari mana sahabat yang mati. Ambil, tutup, tanam. Sebab mati syahid tak perlu mandikan, cukup tutup, terus ke bumi. Jadi cari ke bumi, sampai satu mayat ni, mereka cari kain tak ada. Cari tak ada. Yang ada satu lay je, kecil je. Tutup kepala, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang, ya Rasulullah, sahabat ni, bila kami nak ke bumi, kami ada satu kain yang tak ada dah. Kami tutup kepala, terbuka kaki, tutup kaki, terbuka kepala. Nabi pun pergi tengok Mus'ab bin Umair. Nabi teriak. Lalu Nabi kata, tuan-tuan, dia kata, tutuplah kepala Mus'ab dengan kain yang ada. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kain ni boleh tutup kepala, kaki? Kaki dia tutuplah dengan daun-daun kayu yang ada di tepi-tepi kamu. Mus'ab dikebumi dengan daun kayu, tapi dia ahli syurga Allah. Kita yang akan dikebumi dengan kain kapan 3 lai orang lelaki, orang perempuan 5 lai, belum tentu ahli syurga.